betul ke bau kentut suami tu boleh buat umur panjang? Kalau betul, saya nak pasang diffuser suami kat bilik tidur. Okey. Fakta ni datang dari kajian lama tentang gas hidrogen sulfida H2S, iaitu salah satu komponen dalam kentut. Kajian tu tunjuk dalam dos mikro, H2S boleh lindungi sel dari kerosakan, kurangkan risiko keradangan, bantu fungsi mitokondria, kilang tenaga sel. Tapi bau kentut sebenar tu campuran gas toksik dan bakteria usus. Kalau hidu terlalu banyak, boleh sebabkan mual, pening dan keracunan ringan. So jangan ambil bau kentut suami sebagai vitamin anti penuaan ya. Kalau nak awet muda, bau bukan penyelesaian. Yang penting, jaga hormon, usus dan emosi. Saya sendiri rekomen mula dengan makanan real dan sokongan nutrisi. Contoh, Everty-Choc-Cinnamon. Kaya magnesium untuk stres dan tidur. Bantu stabilkan hormon wanita 30+. Sesuai diamalkan harian tanpa side effect pelik macam kentut. Jangan percaya mitos pelik bulat-bulat. Tapi kalau suami kentut hari-hari, anggap je tu cara dia panjangkan umur awak.